Aku ni ikut-ikut aku malas nak buat video hari ni. Aku nak layan Cewi je. Yalah, crush kita masa kecil-kecil dulu repost kita punya video. Tinggal komen pula lagi. Tapi tak boleh sebab usaha dan jihad untuk memandaikan masyarakat dan keluar daripada pembodohan yang dibuat oleh pembangkang perlu diteruskan. Tapi sebelum tu, semalam Bang Mat berbesar hati dapat bersama dengan para pemimpin dan peserta Uganda Pearl of Africa Business Forum and Expo 2025. Yang mana Malaysia menjadi tuan rumah kepada forum ni. Untuk rekod hubungan dua hala antara Malaysia dan Uganda tahun lepas telah mencatatkan jumlah perdagangan sebanyak USD 358.13 juta. Hampa tengoklah pembangkang di Pulau Pinang ni tak ada kerja lain. Fitnah minta maaf. Tak habis-habis kira nak bersedekah dekat DAP duit yang ada. Hari ni ketua pembangkang pula minta maaf dekat pemimpin DAP raya. Lepas tu nak kena tanggung pula 10,000. Abang bayang duk kutip derma Tin Milo tu, ujung-ujung boleh kat DAP.